Saya tunai solat 5 waktu, tapi masih buat dosa. Adakah solat saya diterima Allah? Boleh tak solat tapi pakai seluar dalam, tak pakai seluar dalam? Mana tu? Baik, soalan pertama, solat 5 waktu tapi masih lagi buat dosa. Jawabnya ini normal, benda biasa. Faham? Jangan kita solat tapi semakin banyak buat dosa. Benda ni pelik. Tanda solat kita berlaku masalah. Tapi kita orang solat 5 waktu tapi masih lagi buat salah. Itu benda biasa. Kerana kita tak lari daripada salah. Yang kita tambahnya, solat 5 waktu semakin banyak buat dosa. Dia tak sama dengan solat 5 waktu tapi masih lagi ada buat dosa. Faham? Jadi yang tak buat dosa Rasulullah dan para nabi. Sahabat pun buat dosa. Sahabat ngaku aku banyak dosa dengan bini aku. Orang ni kata aku dosa sama jiran aku. Tak, maka Nabi suruh bertaubat. Jadi kita ni sebab tu bila kita bersemayang, di antara kelebihan semayang kafaratul ism, menghapuskan dosa. Masih lagi kita mengerjakan dosa. Bila orang masih buat dosa, jangan tinggal solat 5 waktu. Kerana solat 5 waktu adalah kafarah, memadamkan dosa-dosa kita. Nampak? Sebab tu kita seru peropok-peropok hak pecah rumah, tolong semayang 5 waktu. Faham? Jangan mu ropok saja bank dak semayang. Faham tak? Tolong semayang 5 waktu. Hak mu ropok bank dosamu pada Allah Taala. Hak ni aku tolong sampai hak wajib. Balighu anni wala ayah, tolong semayang 5 waktu. InsyaAllah kalau semayang takut-takut masuk semayang tu jadi hidup, dia akan jadi baik kehidupannya. Nah, sebab semayang ni macam Tok Ali kau, dia berkat. Nak tahu berkat tak berkat, kita banding zaman kita lara dulu dengan zaman sekarang. Ada beza tak? Mesti ada beza tak? Dulu kita tak jaga bab semayang ni. Nah, dia ni kita jaga semayang, mesti ada perasaan lain. Tu kebesaran semayang. Boleh tak kita semayang tak pakai seluar dalam? Sebab apa tak boleh ni? Aduh, jahat soalan. Ada orang kata tak pakai seluar dalam tak boleh. Sebab apa? Bukan sebab seluar dalam. Dia pakai jubah atau dia pakai kain, nampak aurat kat dalam. Dengar molek, kalau siapa pakai kain pelekat tak pakai seluar dalam, nah, ndaklah diikat, maknanya atas kepada pusat dia punya kain. Yang masalah tak kalau dalam nisa saja. Kain dia bawah pada pusat, kemudian butang dia tak kacing ni. Butang tak kacing. Mana kalau orang naik ke atas, kalau baju dia terbuka gini nampak dalam. Walaupun tak buka lagi tapi tak kacing, tak sah semayang dia. Faham? Kerana Nabi pernah larang seorang laki-laki yang semayang sehelai baju. Faham sehelai baju? Jubah saja tak ada seluar di dalam, dan kan bahagian atas tidak ditutup. Nabi kata tutuplah bajumu walaupun dengan sebatang duri. Dia pun ambil duri cocok di baju kerana tak ada butang. Daripada situ ulama fiqh wajibkan orang yang tak ada pakai aurat belah dalam kena kacing baju dia. Tak wajib tekak gini, kat ni tak apa dah. Jangan luah siapa nampak dalam. Tak ada kain dengan dalam. Yang selagi kalau jubah kita ni nipis. Kalau jubah nipis nampak bayang di dalam, bila suluh dilapu sah semayang tapi makruh. Tapi nipis nampak warna kulit tak sah semayang kerana masih tidak menutup aurat. Nah, tak suruh dalam. Ada juga satu lagi, ni kelakar sikit. Dia kata tak akan suruh dalam, batal semayang. Apa batal? Bahasa kita duduk bangun tu dia berayung. Orang puan tutup telinga. Jadi tak batal. Itu bukan anggota berat. Dia bergerak dengan sendiri. Faham? Kamu tanya aku ke apa? Tak apa, jangan malu belajar. Ada satu tu kita belajar ngajar di kuliah muslimat. Kuliah muslimat dia atas soalan. Dia kata orang puang ni kalau masa rokok tu dia berayung batal tak? Dia tidak batal. Orang puang berayung tak kalau tidak pakai baju dalam? Tak batal. Yang batalnya anggota berat ni.
Nah, kita buat gerak tangan 3 kali baru batal. Kalau jari tak batal. Satu kalau garu gini batal. Ni pasal gerak anggota berat. Garu gini dah lah. Nah, kita rasa kata sini ambil tangan tak sini. Kalau gini lama mana boleh? Setahun lebih boleh. Tak ada masalah. Telinga gerak tak batal, hidung gerak tak batal, kelopak mata tak batal. Ni anggota ringan belaka. Bibir pun tak batal juga.